Pula tengok shower ni nak pasang dekat luar ni kan. Sebab apa? Ini sebenarnya tempat uduk tau. Memang tempat uduk belakang rumah aku. Ingat tak ni satu video viral aku kongsikan kepala paip uduk ni kan. Okay, so sekarang ni aku nak pasang satu shower luar, okay, untuk bilas-bilas badan. Sebab apa? Kadang-kadang anak aku ni dia pergi main kat bawah tu, pergi mandi kolam, sampai sini basah-basah apa semua sekali kan. So aku nak buat shower dekat luar. Ini adalah shower DIY tau. Senang sangat-sangat. Korang tak payah nak tebuk-tebuk. Ini dia punya bracket dia ni. Okay, yang ni dia punya bracket dia. So yang ini korang boleh pasang dekat mana-mana korang nak letak. Letak kat sini saja. Sini bawah ada black tape. Kan korang boleh kopek dia punya double side tape dia. So yang ni lap lah bersih-bersih. Lap bersih-bersih aku nak letak kat sana. Kalau berdiri macam ni, so shower ni mesti duduk tinggi sikit lah macam ni. So aku nak letak kat sini. Okay, dia punya shower dia lekatkan. Nampak Okay, yang ini kalau korang nak, korang boleh tengok dekat beg kuning tau. So yang ini kalau korang beli satu set dengan dia punya shower dia, korang akan dapat shower. Tapi kalau korang nak dia punya handle ni sahaja pun ada jual. Dia sangat-sangat kuat. Sebab apa tau? Sebab dia boleh apa tau? Dia boleh gerak kiri, kanan, tunduk ke bawah, naik ke atas semua sekali. Yang ini kau nampak tak lekat sebab hose dia aku tak pasang lagi. So jadinya yang ini dia punya hose dia. Korang tengok hose dia. Mantap. Yang ni aku pilih warna hitam. Okay, aku memang suka warna hitam. Okay, sebab apa warna aku suka warna hitam? Dia nampak macam apa orang cakap? Nampak macam premium lah macam tu kan. So yang ni masuk kat sini. Pasangkan dekat dia punya shower dia ni. Tapi harga dia tak mahal tau. Kau nampak je mahal. Tapi harga dia tak mahal. Okay. So letak kat sini. Kita pacak dekat sini. Nampak tak dia dah ada shower luar dah. So yang ini. Aku nak pasangkan dia dekat sini. Kepala pipe ni. Masukkan saja dekat kepala pipe punya tab dia ni. Nampak? Kan? Ikat saja skru kat sini. Settle. Ikat ketat-ketat. Korang tengok dia punya apa tau? Dia punya air dia macam mana rupa dia. Okay, bismillah. Cantik kan? Air dia kan? Besar je air dia. Air dia sangat-sangat kuat. Lepas tu dia boleh ubah-ubah dia punya mode dia. Nampak? Kalau nak mode macam mana? Nak mode macam ni. Tekan kat sini ada button. Ini bulan puasa kena shower macam ni kan? Kau rasa? Kau nak tukar mode macam mana? Semua boleh tukar. Tu buat tu aku cakap tadi. Wow. Dia boleh pancit ke depan juga macam ni. Tekan button ni. Dia akan pancit ke depan. Okay, dari sini dia akan shower macam ni. Pun memang cantik lah. Ini paling best ni. Ini sepatutnya duduk dalam bilik. Kan? Ini sepatutnya duduk dalam bilik. Bukan duduk dekat luar ni. Tapi macam aku cakap lah. Kita nak buat apa? Nak buat shower luar. So jadinya kita letak kat sini lah. So nanti anak aku mandi kolam. Dekat bawah. Naik atas. Dia nak bilas badan. Dia nak cuci apa semua. Dah ada shower luar dah kat sini dah. Okay. Settle. So baik kan? Cantik kan? Cantik. Ini harga tak mahal dah Yang ni kalau korang beli set shower ni, set shower lah kan. Okay, dah macam makan apa, sit shower dah lapar tadi kan. So jadinya set shower ni, kepala dia, hose dia, siap dengan bracket dia ni, ada dekat dalam beg kuning. Tapi kalau korang berkenan dengan bracket dia ni sahaja pun, korang boleh beli bracket dia sahaja pun boleh. Nampak tak? Bracket dia boleh kiri, kanan, atas, bawah, semua boleh. Macam tu, okay? So yang ini, aku tinggalkan dekat dalam beg kuning. Memang baik barang ni kan. Betul tak? Harga tak mahal. Pergi tengok dekat beg kuning. Okay? Assalamualaikum.